Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel My Bag. Kita akan menghadapi jam-jam yang ada di hadapan ini. Santai. Jangan ada motor keluar. Bahaya. Kita pancung. Kita pancung lagi. Santai. Kalau macam ni bawanya tak santai ni. Aduh. Relax dulu. Cantik. So hari ni kita nak balik. Tak ada nak pergi mana pun. Memang nak balik daripada kerja lah ni. Dah lama juga tak balik petang. Selalu aku balik malam lah. Rantai memang betul-betul dah longgar ni. Nak kena ketatkan. Abang sopan santun, sopan santun abang membawa motor. Boleh macam dia punya intercom dekat belah belakang tu. Oh, lampu merah di hadapan. Lampu hijau di hadapan. Mantap. Rezeki. Ini semua rezeki ni. Aduh. Oh, dataran dah buat one way guys Sekejap aku tunjuk. Nak tunjuk ke? Aku macam malas nak masuk situ. Tapi tak apalah, kita masuk je lah. Untuk korang ni apalah sangat kan. Kita masuk kiri. Okey, baik kak. Saya potong akak ya. Nombor lalu. Memang padu. Tunjuk jalan kat dataran ni. ZX4 kah? Nampak ni, dia dah buat one way. So yang kalau kat depan tu memang tak ada jalan lah cerita dia. Ini bahaya ni tu kalau buka pintu secara tiba-tiba. Oh ya, alamak. Macam salah pencaturan je ikut sini. Tapi tak apalah, at least korang dapat tengok. Masuk lah bunyi exhaust aku macam lain ni. Oh, cepat lah abang tu silok. Sorry, bagi saya lalu. Kita layan jap. Kita layan dulu jam ni. Korang tengok je lah Weh, kereta mahal ni. Terima kasih bagi laluan.
Saya sangat menghargainya. Oh, ni aku dah terlepas. Depan tu pun jam juga tu. Ya Allah. Oh, tak jam lagi depan tu. Aduh. Aku buka visor geng Maaf. Hijau kan? Mantap. Panas. Berkicap. Santai kak. Ramai dah perempuan-perempuan bawa skuter sekarang Dulu sebenarnya susah nak nampak kan. Ke aku je yang tak nampak? Comel lah perempuan bawa skuter kan. Tapi skuter best tu. Tenang bawa. Kalau kau dapat skuter yang laju sikit tu, best lah. Macam NVX pun dah laju lah. Tapi harga tak masuk akal babe. Harga sampai RM16,000 siap NVX. Kalau termasuk total loan lah, tak silap aku. Harga body saja dalam 14 ke berapa tak? Ke 15 lebih kot. Sebab ada kenalan aku beli, cakap RM16,000 siap. Gila lah. Melekat saya depan tu. Lain macam colour Mercedes ni. Ada macam-macam colour ni. Tak lepas ni. Lalu sini. Aku nampak Mazda tu.
lepas pun. Situ paling teruk lah jam. Kalau tu jalan apa? Jalan Terazai? Aku pun tak tahu lah. Aku tahu tempat tu tapi aku tak tahu jalan tu jalan apa. Tak pernah hafal pun. Woi, lori sampah siut busuk. Hijau depan tu, cepat sikit. Hijau depan tu. Faster a bit. Mantap. Aduh. Jalan baru. Oh, tak dapat layan korang sini. Selalu aku melayan kat sini. Bapak dia jam gila siap. Oh, pukul 5.30 ni. Gila lah. Mungkin hari Isnin kot. Oh, accident ke? Allahu Akbar.